Halo korang, kembali lagi kita dalam channel ni. So hari ni kita ada satu game yang bertajuk Strange Toilet. So basically kita macam ada tanda yang kita rasa pelik, tapi kita kena macam like kita kena actually aku tak tahu benda yang aku cakap kan. So kalau korang ready, jom kita tengok game ni macam mana. Duduk diam, makan popcorn dan jom kita tengok. Okay bro, kau betul-betul sakit perut ni bro. Tak relax tu. Cari apa ni? Oh okay, kita flush toilet. Okay, lepas tu dia malak sini ke? Kenapa aku tak nampak apa-apa tu? Aku rasa aku terlalu hodoh ya korang untuk Nathan, why Huh? so long? I just had to shit, okay? I hope you didn't clog Okay. the toilet. Aku Oh, nak I didn't. berak dengan tenang lah. Kau ni tak relax tu. Kau dah guna tanda tadi 1 jam tau tak? Or will miss Uber news. Good day to everyone. Oh okay, ada. Aku ingat aku kena review tadi. Okay, apa Squid Game, Squid Gum. Okay, aku tak tahu apa aku tengok sebenarnya. Aku tengok dia macam berputar-putar macam gravity. In today's news, inflation in our country is rising. There are rumors. Ya, terus sekarang kalau inflation kan, teruk betul lah. Kalau aku nak beli barang, kalau kita nak beli barang kan, dia punya mahal, dia tak relax. Tak, kenapa? Memang suara dia macam ni ke? Aku tak tahu kenapa. Dia macam Masalahnya dia punya audio tak sama dengan ni tau. I don't want to see some kind of idiot in a mask who can't even say. Audio dia tak sama dengan dialog. It's late. I'm going to take a shower. Okay. Hey baby girl, ni kau boleh tak? Sorry tau kalau tai dalam tu. Oh, What the fuck? kita ada orang. Who is walking around the houses at this hour? Wait. Apa itu? Don't shit anymore. Nah. Kau siapa nak halang aku tu? Aku nak berak sekali aku lah. Apa pasal gelap sangat tu? Radio mana pula ni? Mana ada radio tu? Terus aku dengar dari sini. I'm just saying. Aku pun cakap, aku sekali aku lah, aku nak berak ke tak? Kau nak buat apa tu? We're interrupting the following audition to inform you about the danger. A toilet killer was captured on Toilet cameras in killer. the city. Many resident areas report Toilet killer korang. Tak relax tu dia panggil toilet killer. If your phone is ringing, you better don't answer it. Now we return. Habis tu kalau mak aku telefon macam mana? Cuba kau cakap dengan aku. Kalau mak aku yang telefon macam mana? Tak, siapa yang tulis ni? Biar adab tu majlis rumah orang. Nathan, Weh. turn on the light. Give me a moment. Dah kenapa ke tiba-tiba ni? Weh, aku takut. Buka pintu. Dekat mana tu? Mana light ni? Sini ke? No, aku tak boleh hidup kan? No. Siapa di situ? Siapa di situ? Bagi tahu. Kak, buka kak. Kak, takut kak. Buka. Okey, aku tak tahu kat mana tu lampu je. So, mungkin dekat mana tu? Dekat sini ke masalahnya? Hai. Aku tak boleh buat apa-apa. Kau biar betul. No. Kenapa rumah kau ada bawah tanah dah? Siut punya loker. Apa pasal ni? Siapa masak tomato dalam ni? Aku nak jorok dalam ni.
Aduh, aku tak boleh nyorok pula. Siap betul. Nak handle? Nak handle apa? Aku tak boleh handle semua ni. Tak ada apa-apa pun. Ni ke handle? Oh, ini ke? Oh, faham. Okey darling, lampu dah hidup. Oh, terkejut aku. Hey. So dia kata tadi jangan angkat kan? Right. So kita jangan angkat. Kenapa tu? Kenapa? Apa tu? Good game? Kau ingat? Kau ingat ni main apa? Kau ingat main ni? I have to Main do Dota? something to break them down. Boleh tak aku pakai gitar ni? Aku boleh petik gitar tu, aku boleh main gitar. Inilah kisah penamat kita. Kita akan mati di sini dengan The Toilet Killer. Okay, so aku nak ambil apa sebenarnya? Wait. Bapak kuat dong kau ni. Kalau aku tertampang kau jangan tanya kenapa. Okay. Dia kata kena ambil benda yang berat kan? Tapi aku tak tahu apa benda yang aku boleh ambil sebenarnya. Sebenarnya aku tak boleh buka fridge ni. Jom kita tengok bawah dalamnya ada apa-apa tak. Tak ada apa-apa pun. Oh, mungkin dalam ni kot. Aha. Ada kunci. Don't worry darling, I'm coming to save you. Locked. I have to find something to break them down. Habis kunci apa aku dapat tadi? Hey, The door is locked. I have to find something to break them down. tak serius kunci apa aku dapat tadi? Kunci depan ke? No. Dah aku takut dah belakang aku ada orang tiba-tiba. Aku dah fobia dah game seram macam ni. Aku tak suka game-game seram ni. Okay, sini aku tak boleh buat apa-apa. Oh, ada buku. Ulala. Ada buku. Okay. No. Kita ada bilik rahsia pula. Bila masa pula kita ada bilik rahsia. Apa tu? Ada lighter. Don't worry darling, I'm coming to save you. No. Dia makan apa sampai macam ni sekali? Right. Is it nice not to answer the phone? Sorry lah Nathan, bang. wake up. You shit your pants. Yeah. Give me a moment. Kita berak dalam seluar, serius lah. Brother, Why it's happening to me again? No. Go and wash Aku ingat myself. ngompol je boleh macam ni. Ngompol pun boleh berak. Kalau ngompol dah boleh berak, kau punya mimpi tu macam dah real sangat dah tu. Okay. Hai darling. Hai. No, dia memang mata dia. Oh, okay. Aku ingat mata dia sepek sebelah. Okay, aku nak kena berak. Nak kena berak. Toilet tu ketawa geng. Dia tahu aku terberak dalam seluar. The end. So aku tak tahu aku nak cakap apa tentang game tu. Tapi macam okay korang, so next game kita ada Vacant. So game ni tentang motel yang ditinggalkan, and then kita jadi sama ada kita jadi orang yang receptionist ataupun macam mana. So jom kita tengok. I stop at the motel to get some rest. Talk to the front desk. Mana front desk? Kita abaikan yang orang kat belakang tu kan. Bang,
Apa botaknya bang? Lampu dia bersinar weh. Hello. Saya nak dapatkan satu bilik yang bilik yang betul-betul cantik. Saya nak beli tepi kolam, tepi pantai, dapat pandangan yang cantik dan semua yang menarik. Gitu. Saya nak yang murah je. 24.99. Bapak mahal gila tu. Room number 5. Okay, thank you. Aku bukannya bising mana pun. Aduh. Aku just duduk macam ni je. Tak bising mana pun. Ni tak relax. Nombor 5. Ni nombor berapa? Nombor... Aku bapak gelap dia. Aku tak nampak apa-apa tu. Nombor 3. Nombor 4. Nombor 5. Of course. Kau lah aku tanya kau. Kau buat apa dalam bilik aku? You can't just go barging in here at night. Ni rumah aku. Ni bilik aku. Bilik 5. Apa kita tanya lah dengan orang jaga tu. Shit, I thought it's 6. My brain ain't... Kau minta maaf sekarang. Kau melutut sekarang. Siup tu kalau takutkan aku macam tu. Pakcik saya nak ikut. Ni, tuik. Saya nak ikut pakcik boleh? Pakcik buat apa kat bilik saya tadi? Sebab kat... Weh! Dia hilang masa dalam gaib tu. Sumpah aku cakap. Pakcik ni lain macam. Aku takut, so aku nak kunci pintu aku. Okay, so check room 3. Kenapa pula kita kena check room 3 pula ni? Boleh kita buat apa-apa kat sini? Music. Ini game tadi ke kita main? Dia kata check room 3. Kenapa aku nak kena check room 3? Apa je lah, aku nak kena cakap dengan host aku dulu. Hello host. Saya nak buat komplain tentang tanda saya ya. Kenapa hotel macam ni? Ya, tanda saya penuh dengan tahi. Kau bersihkan sekarang? Lepas tu aku nak kena ada masa. Kau dah buat hal, kau dah ambil masa aku. Aku ingat aku ada masa untuk kau. Tak, sekarang ni dia punya kotornya dalam toilet. Bukan kat bawah lantai, kau dengar tak? Jangan sampai aku gosok kepala kau tu sampai licin. Fine. Staff room to my right. Sini ke? Kenapa aku rasa macam ada orang akan jump scare aku lagi? No, mana dia hilang? Oh, kau dah buat aku kerja macam ni, lepas tu kau menghilang. Kau sebenarnya kau nak lari daripada tanggungjawab kau kan? Baik kau cakap dengan aku. Baik kau terus terang dengan aku. Tapi dia kata tadi suruh check room 3. Aku nak check room 3. Ada apa tu? Hello? Hello? Oh. Hi. Sorry. Okay, sorry. Aku tak tahu kau nak berasrama dengan kau punya Big Mac tu. Sorry. Okay. Fine. Aku tak perlu nak tahu kau makan apa. Aku tak perlu tahu kau nak berasmara dana dengan apa. No, biadab tu lah. Aku tanya elok-elok kot. Biadab tu orang ni. Okay, so tugas kita untuk... Okay, aku dah check room 3. Sorry. Bahaya tu, aku perempuan. Aku tak boleh biar pintu terbuka. Bahaya kalau orang ganda macam mana. Okay, so kita bersihkan toilet. Bersihkan. Aku takut. Okay. Kenapa? Ada orang cari berik ke apa siapa teruk gila tu. Dia macam kau tahu kalau kau makan nasi ayam gepuk, nasi ayam
Kalau kau tak tahan pedas kan, lepas tu kau rasa nak cerit. Apa dia punya burn dia? Kau tahu terbakar pun lubang pentol tu. Persep pula ni. Siapa pula yang nak buat ni? Tell the host about their power. Ben? Ben mana? Kenapa pula aku kena check? Aku nak tanya pasal host tu lah. Faham tak? Aku nak tanya kenapa ada orang cerik-berik kat tandas aku. Atau tandas lain ke? Ni apa benda pula? Ni aku ingat kepala orang tadi. Aku rasa semua kepala botak ni macam... Oh, ngok tak. Ya. Jangan kau buat aku takut siup tu pula. Aku punya ni. Kau jangan cakap. Kau jangan cakap aku kena buat untuk kau. Kau tahu ini orang paling malas sekali. Malas sekali gila aku. Kalau aku dapat kepala botak kau ni, jangan cakapkan apa aku gosok, aku shave, aku kilatkan dengan kiwi, kau tahu tak? Dah. Simple, thank you. Dia kata kat mana? Kat belakang ni. Takkan aku kena masuk bilik tu lagi? Benda tu pemalas gila. Biar aku jadi ni. Tak, sumpah aku tak tahu. Weh, tolonglah. Kat mana sebenarnya? Aku tak boleh keluar. Bodoh. Jadi pasal betul budak ni. Aku nak kena pergi ke sini. Kau biar betul. Dah lah pemalas. Suruh. Weh, aku nak. Kenapa aku takutkan semua benda ni? Dah lah pemalas. Kepala botak. Lepas tu nak suruh aku pergi jalan daripada hujung ni ke hujung. Ke aku yang salah jalan sebenarnya ni? Aku rasa aku yang salah jalan sebenarnya. Aku dah keliling lah. Kat mana tu? Bang, bagilah contoh bang. Saya tak tahu kat mana bang. Mana sebenarnya ni? Aku nak kena masuk dalam van ni ke? Dah lah aku tak tahu macam ni. Lebih baik kau masukkan aku dalam van ni. Kau jual je lah aku. Aku tak tahu dah kat mana Facebook ni. Cuba cakap balik dengan aku. Sebab aku tak tahu kat mana ni. Selalu kat belakang sini ke? Ada orang akan kejut aku lagi ke? Oh, kat sini rupanya. Masalah macam... Terkejut aku. Aku ingat apa tadi. Okay, so aku nak kena tidur. Mana laluan dia ni? Buat benar aku je kena ke sana. No, van tu hilang. Kenapa aku boleh tidur dengan mata terbuka? Cuba kau bagi tahu aku. Aku nak bangun lah, tolonglah. Aku tak boleh lah macam ni. Bunyi apa pula tu? Bunyi apa tu? Siapa jerit tu? Bilik berapa ni? Bilik 6 ke? Hello? No! Abang! Pakcik! Pakcik! Pakcik!
Nampak pakcik tak kaki pakcik macam tu pakcik? Nampak pakcik dia terlantang pakcik? Ha. Dia pembunuhnya dekat sini. Ha. What the dog doing? Ini bukan ada receptionist tu ke? Bang, abang relax. Bang, abang relax. Bang, abang relax. Lari! Lari, bodoh! Aku nak lari ke mana? Aku nak lari ke mana? No! Dia bunuh orang tu juga. Kat belakang aku ke? Dia kat belakang aku. Dia kat belakang aku, dia kat belakang aku. Lari. Dia kat belakang aku, bang! Abang! Abang, tolong! Okay. Pembunuhnya kat sebelah aku tadi tau sebenarnya. Aku dah lah tak ada kunci, tak ada apa. As I jump into my car, I hit the gas and speed off. I drove as fast as the car could go until I reached a gas station. Still in a panic state, I called the police. They told me that when they got there, the motor seemed abandoned. Absolutely no sign that anyone had ever been there. They thought I was delusional. But I knew what I saw. A windy production. Itu ke pengakhirannya? So maksudnya kita tak jumpa pembunuhnya lah. So sama ada pembunuhnya hantu, ataupun kita dalam dilema, atau kita delusional, atau apa. Aku pun tak tahu. Okay korang, itu saja 2 game kita untuk hari ni. Game Vacant dan game Strange Toilet. So if korang suka konten macam ni, sila like, komen dan subscribe. So itu saja from Zeno out. Terima kasih.